Orang ke laut menjala udang. Petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang. Yang dinanti sudah pun tiba. Tanam serai berumpun-rumpun, disiram air setiap hari. Lemah gemalai berhayun-hayun. Maklumlah tak jadi raja sehari. Cakap! Tok, ikan pecil, ikan leleh. Start leh. Baiklah. Tak baik juga kita tangguh-tangguh majlis orang ya. Tapi sebelum kita mulakan, rasanya tak salah kalau Tok nak tanya. Tok nak soal kamu sikit ya. Cuba kamu baca doa kunut. Dia baca ke tu? Dia baca ke? Kunut. Nampaknya kamu ni mungkin ada lompong-lompong sikit dalam persediaan perkahwinan tu. Jadi sebagai orang Islam yang mengambil tanggungjawab, jadi hal merakahat ni dia luah. Hai, belum kena apa-apa dah ni dah. Innalillah. Tok. Majlis tahlil cover tak? Majlis kali tu apa? Untuk dia ke? Dialah. Alhamdulillah boleh. Tapi Tok invoice tinggi sikit lah ya. Boleh. Tapi memang biasa. Tok dah biasa ni. Lepas majlis kahwin, confirm ada tahlil. Dah berapa orang pasangan sebelum ni? Kahwin tahlil. Kahwin tahlil. Betul tak? Betul tak? Betul. Aku tak tipu orang.